أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. Di sini ada qalqalah. Wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Atathum rusuluhum bil bayyinat فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. Di sini ada huruf waw yang bertanda bulat di atasnya. Telah pun dijelaskan sebelum ini, huruf mad atau huruf waw atau ya atau alif yang ada di atasnya tanda bulat seperti ini, maka tidak berfungsi pada bacaan panjang, hanya ada pada tulisan sahaja. Maka ketika kita membacanya, kita anggap sahaja tiada huruf ini dan kita baca pendek sahaja pada huruf yang berbaris sebelumnya. Kita hanya baca u, satu harakat sahaja. Ulaika sayarhamuhumullah Innallaha azizun hakim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha
tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn fi jannati adn adn. Di sini huruf qalqalah dal ad. Kemudian kita waqaf atau berhenti pada tempat keluar huruf yang terakhir di sini nun. Fi jannati adn. Kita masuk sedikit pada bunyi tempat keluar huruf nun. Ad. Kita tidak boleh membaca adnin. Fi jannati adnin. Maka salah. Kita tidak bunyikan barisnya kerana kita hendak berhenti di sini. Tapi kita bunyikan tempat keluar huruf yang terakhir tanpa membunyikan barisnya. Fi jannati adn. Wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim.